Yang berhormat Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global dan sudah pasti untuk merealisasikan agenda tersebut, kualiti pendidikan tinggi negara perlu dipertingkatkan. Banyak elemen-elemen, komponen-komponen, kriteria-kriteria yang mampu untuk mencerminkan bahawa kualiti pendidikan tinggi negara kita sudah mencapai ke tahap yang membanggakan. Dan salah satu daripada komponen tersebut ialah penglibatan ataupun kehadiran pelajar antarabangsa datang belajar ke Malaysia. Justru pihak kementerian di bawah kepimpinan Datuk Seri Zamri telah menyatakan bahawa pada tahun 2030 kita mensasarkan sekitar lebih kurang 250,000 pelajar antarabangsa datang ke sini. Dan sudah pasti angka itu tidak akan berubah. Angka itu tidak akan menjadi satu tarikan sekiranya kualiti pendidikan negara berada di tahap yang tidak memperangsangkan. Tetapi apa yang kita ingin nyatakan pada hari ini, pendidikan tinggi negara, semua universiti-universiti yang menawarkan program di Malaysia di bawah akreditasi MQA sudah mencapai tahap kualiti yang membanggakan dan telah pun diterima pakai oleh seluruh badan akreditasi dunia. Justru itu sebab kita lihat ramai dalam kalangan masyarakat dunia, ramai daripada pelajar antarabangsa berlumba-lumba untuk datang ke Malaysia kerana kualiti pendidikan tinggi negara berada di satu tahap yang amat membanggakan. Justru sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga kerana salah satu komponen, salah satu kriteria yang dinilai oleh masyarakat antarabangsa untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka adalah kualiti pendidikan tinggi negara tersebut. Dan Malaysia merupakan sebuah negara yang seringkali menjadi rujukan, yang seringkali ditangi oleh masyarakat dunia untuk melanjutkan pengajian. Kerana apa? Kerana kualiti pendidikan yang ditawarkan oleh negara kita amat membanggakan. Justru sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berasa bangga. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bergembira menerima pelajar-pelajar antarabangsa datang ke sini kerana ia mencerminkan kita mempunyai tahap kualiti yang baik, yang bukan sahaja diterima oleh negara tapi juga diterima oleh masyarakat dunia.